La hasada illa fitnatain. Ini dia guna kalimah hasad. Biasanya hasad ni kalau Melayu kita apa? Melayu apa hasad ni? Dengki. Jadi kalau tu jumahnya la hasada, tidak ada dengki illa fitnataini, malaikat pada dua perkara boleh dengki. Tak kedengki ini cinta hilang nikmat. Maka di sini dia panggil apa ni? Guna kalimah dengki. Tapi maknanya kalau Arab la hasada ay la ghibtata. Ghibtah bahasa kita apa? Bahasa kitanya cintakan umpama. Masalan seorang itu dia dapat hasil gaji, hasil daripada kerja, bolehlah dia tu 100 sehari. Kita cinta nak dapat 100 seperti dia. Itu panggil ghibtah. Adapun dengki itu tamanni zawali ni'matil ghair. Cinta akan hilang nikmat dia orang lain. Orang tu mempunyai jawatan, kita cinta hati nak hilang jawatan. Orang tu kerja dapat hasil sekian-sekian, kita cinta di hati tak boleh dapat. Tu panggil dengki. Adapun ini bukan makna dengki itu. Maknanya ghibtah. Ghibtah makna cinta umpama. Tapi dalam hadisnya dari segi balaghah, dia tak guna kata la ghibtata. Tapi kalau kita mengaji dari segi syarah, la hasada ay la ghibtata. Apa pergi guna hasada? Sebagai suatu jagaan. Pada awal cinta umpama, nanti takut mempertekak lagi cinta nak menjatuhkan. Tu. Pakai dia guna hasad. Mula kita cinta umpama duk bertanding nak sama. Tapi bila ada sama nak naik lagi nak berjatuh. Tu ikut dengki tu. Nanti dia guna Jadi mana tak boleh kita dengki, tak boleh kita cinta umpama, malaikat dua perkara. Apa itu? Yang pertama, rajulin ataupun rajulun tadi. Atahullahu azza wa jalla hikmatan. Iaitu seorang yang telah beri akannya oleh Allah azza wa jalla akan hikmah. Karena kehikmah ni ilmu manfaat. Sebab dalam makna hikmah tu banyak ditafsirkan. Supaya dalam mawaqi sudah kita lalu hari itu. Hikmah dia kata muhkamah, ambil daripada hikmah. Hikmah ditafsirkan dengan al-ilmun nafi'. Hikmah juga ditafsir dengan al-adl. Pada tu. Jadi seorang yang telah beri akannya oleh Allah Azza wa Jalla, beri akan hikmatan. Kalau mengaji kaedah lugah, hikmatan maf'ul yang kedua bagi ata. Seorang atahu yang telah beri akannya, itu maf'ul yang pertama. Akan rajul seorang itu oleh Allah, fa'il muakhar, beri akan hikmatan. Akan hikmah. Apa hikmah? Ay ilman nafi'an, atau adlan, atau hilman. Kemudian fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nasa. Bila dia ada dapat ilmu manfaat, ada keadilan, fahuwa yaqdi, maka ia rajul tu tunai ia dengannya, mana dia beramal dengannya, dengan hikmah itu. Ilmu yang diberi oleh Allah Ta'ala akannya itu, dia beramal mengikut ilmu tu. Kalau ditafsirkan juga dengan hikmah, mana kebijaksanaan, dia guna bijaksana dia tu. Kemudian wa yu'allimuhan nasa, bukan dia guna untuk dia saja kebijaksanaan dia ajar pula akannya. Wa yu'allimuha, dan mengajar ia rajul ha akan hikmah an-nasa
tu maf'ul yang pertama muakhar mengaji kaedah. Nah, ha maf'ul yang kedua muqaddam. Nah, makna kata ilmu manfaat Allah Taala bagi ke dia, dia amal mengikut ilmu dia. Kalau mana kata hikmah dengan mana kebijaksanaan, Allah Taala bagi ke dia kebijaksanaan, maka dia guna bijaksana dia itu serta dia ajar pula orang lain. Ni perlulah didekikan. Hak lain tidak ada deki. Malaikat yang ni boleh deki. Apa deki? Boleh cinta umpama. Dia dapat ilmu. Kita nak buat macam mana ni dapat ilmu seperti dia. Ini juga hadis menunjukkan bahawa kelebihan ta'lim